Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dari Bangun Terbang. Ketemu lagi kita memancing udang galah. Sekarang ni berada di Sungai Samak. Tarik gemang. Weh, ya baung besar. Mantap dia tak. Baung besar. Ambil. Bismillah. Oh, mantap besar. Baung. Uish. Tak ada udang. Mantap kawan kita. Jenggi. Cepet biru sudah depannya. Kalau kat Tanjung kuning-kuning gini. Sekarang kita mancing di Sungai Samak di pagi hari. Wah, nampak dia kahwinkan katanya, bang tumpang tumpang dia kata. Jadi kita orang Aida nak jam kan, kita orang tumpang kan. Kampunglah kat sini. Dia dah gasak-gasak tau. Kita orang baru baling satu ni. Selek tu. Baik cakap macam tu. Tak baik ya. Aduh. Bang, sini bang. Masuk YouTube. Wah, mantap. Sekarang kita mancing di sepadan Selangor dan Perak. Harus di slow macam ni memang jadi. Harus slow cantik. Ini lain udang sap. Weh, boleh tu. Baru lah. 916 naik. 916. Tak tu. 999. 12 karat. Baling dulu. Baru 2 pancing nak baling. Sebab Jeb sayang aku. Bang, tak baik merokok macam udang bang. Sebabnya tak hormat udang. Dia jangan ketis kat luar. Ni jangan ketis kat luar je. Oh, kalau ketis kat luar. Kat luar jangan meludah. Oh, tempat dia lah. Kurang ajar je. Wah, harai punya. Udang tengah galak ya. Makan sayang, sampai bontot sayang. Makan. Oh, Jeb. Jeb, macam best je minat. Jeb, macam best je minyak dagu kau tu. Sabar. Minta sikit Jeb, boleh tuang sikit. Oh, geng. Dia ada bawa minyak dagu geng. Aku nak minta sikit minyak dagu dia. Tarik siakap. Oh, minyak dagu tarik siakap je. Hebat kalau sungai ni ada siakap Kita berada di sungai sepadan Sabak Bernam dan Perak. Sekarang ni masuk kutip udang. Semua pancing ada 20. Bekas tak? Aku nak tuang dalam ni. Buang air sikit. Memang buang air semua. Dapat satu tutup jadi ya. Goncang agak. Goncang. Okey. Kita ini minyak dagu untuk udang. Ini dalam ni bukan ini ya. Oh, dalam ni buat sendiri. Campur. Oh, ini perisa sendiri ya. Jangan campur dekat dalam tu. Oh, campur dalam ni. Lepas tu totak. Lepas tu kocak-kocak. Yeah. Biasa satu mangkuk ni berapa tutup? Satu mangkuk ni biasa berapa tutup? Larut je satu cukup. Agak-agak satu tutup Cukup dah. Yang penting goncang-goncangan.
Hui, bau KFC. Ceritanya macam tu lah. Okay, terima kasih. Ciptaan sendiri ya minyak dagu. Kena ambil bayi yang wanita bunting mati malam pertama. Macam mana tu? Gurau. Cut. Tak ada dalam senarai. Berminyak mulut. Ini baru boleh sembang dengan udang. Berminyak mulut cakap. Udang. Di mana akak udang? Bang. Bang Jabek. Balinglah satu tepi, tarik jenggi kau ni. Satu kau baling ke tepi. Untuk tarik jenggi, kutiplah jenggi yang ada. Ya, ada je. Tepi biasa adalah jenggi. Satu bawa sampan. Untuk anak-anak makan. Satu tepi. Dua depan. Satu dekat. Itu biasanya fungsi duduk tepi tu. Baling-baling lah untuk jenggi. Tapi kalau nak semua besar, baling tengah semua. Ini di sini ada masalah ni. Empat. Nak batu saya 6 tadi mana? Nak batu saya 6 ke? Nak saya bagi, tapi saya 4 saya banyak. Kalau nak saya 4. Kau saya 5. Mantap. Minyak udang. Gunalah minyak udang. Minyak mulut bos. Minyak mulut bos. Berminyak mulut. Mantap. Dia lesen baru berbunyi mulut Lesen dia. jenggu. Lesen mahal loh. Kau tadi dapat lesen jenggi juga kan? Jenggu? Awal-awal tadi. First. Pagi tu. Tak ada yang ini. Yang ni tadi. Sama lah kita berdua. Dia okey lah tu. Tapi aku subuh aku dah jenggu dulu. Ya lah. Subuh tak kira. Kurang seorang player kan. Tapi alhamdulillah lah pagi ni cuaca memang dia suruh rezeki kan. Dia semua menggasak hari ni. Duduk atas jelang kau ni. Mati busuk orang. Tak. Tapi udang besar-besar lambat sikit lah. Udang kecil-kecil lah. Mati busuk. Macam ini nak makan apa weh. Aku ni baran be. Tenang. Kita mancing sambil santai. Cari jenggu-jenggu. Asap ada baling London ke? Tak. Tak ada. Sedang-sedang je lah kau baling. Kau nak jauh biar jauh betul. Ya. Airnya dah sampai dah sap. Mana ni? Melanggar lah lagi. Tak apa.
Jauh. Jauh. Tak apa. Ikut je, Bek. Apa ni? Jep. Dia ikut dia. Jadi kau jaga-jaga sikit. Dah nak dekat atas air tu kau baik. Slow. Kadang tak melawan dah. Diorang ada tangguh. Besar tu. Pak gaya. Tak lawan langsung pun. Baru lawan. Apa? Ikan? Bau. Bapak besar. Saya tu. Aku. Berlemak tu. Berlemak. Baru lah masak lemak. Baru lah padu. Halus lagi. Ikan. Dekat melawan. Ya, asap pula. Ada dah ni. Ada. Ikan. 2 dah bau. Alah, ikan dah sampai pula. Bau. Ini udang. Ini udang. Akhirnya ketiga-tiga pancing telah naik. Akhirnya dia bagi saya udang. Hai. Udangnya ada. Ini besar. Udangnya ada di pancing sebelah. Belakang sejam. Ini besar. Dia makan udang saya. Yang sana tu lagi gentle mancing. Pacak satu sauh belakang. Depan. Baling je lah kiri kanan. Keliling. Lawan je lah arus tu. Hantam. Air mati tak apa buat macam tu. Kau dah tak ada arus lah. Kurang kot. Arusnya kat kita. Arusnya jenggonya kat sini. Baling jauh-jauh. Bawah sampan tak dibalingnya. Kena rembat pancing asap. Baling tengah ada hasil. Kena rembat. Alah, bawa kat sampah ke? Tapi tadi ngikut. Macamnya asap ni. Gigil lah ni. Macam sampah tu ni. Dah terlepas angkut apa? Aku takut dia timbul jauh je macam aku. Paling jauh lah. Ya, ikan bau
Oh. Puas hati baik. Bau sekilo. Jack, sekejap. Ambil. Bol. Wush. Mantap Ustaz. Mulut aku ingat cepit. Sangkut dekat ni je. Sangkut mulut. 2 sangkut. Ya, satu mulut, satu dekat dengan bisa dia. Potong terus. Saya mati hari ni, tak payah naik. Mati tak payah naik. Sayang je lah. Jawapan. Ya Allah. Yang susahnya nak buka sangkut kat tepi ni, bukan sangkut kat mulut. Jet. Lagum. Ya, aku tahu. Berminyak mulut. Silap ni. Patut aku yang duduk kat sebelah asap tu. Aku dah tanya tadi yang kena dalam. Yalah. Aku nak cengkok-cengkok kau pun tak apa aku. Banyak sikit cengkok. Tak apa. Sama juga. Semalam tak nak buang sengat tu supaya bagi dia lambat mati. Hari ni buang sengat masuk beku terus. Wish, bahaya. Boleh tertinggal dalam sampan naya aku. Pijak kaki. Itu besar, itu besar. Yang makan itu besar. Tapi dia tak melawan. Adakah ianya jenggo ataupun batu ladung saja yang berat? Dengan penuh tenang. Muka ada senyum. 1, 2. Lagi 1. Ya, itu kosong. Tiada. Oish. Itu besar. 2 minit. Baru rakan 2 minit. Kita nak lihat udang berjoget di atas air. Di sana ada. Ya, di sana pun ada. Ya, dia sedang memakai seluar panjang dia. Sebab seluarnya basah dia jemur. Oh, itu jenggo. Jenggo skipping di atas air kemain laju. Uish. Itu besar. Jenggo. Uish. Alhamdulillah. Dia ketip Cuba payung sini gambar jenggonya. Kurang lah punya. Potong 2 lah. Belah tengah. Udangnya yang jenggo sudah pergi ke tepi. Dia nyepit ni. Tengah pakai boxer dah kira rekod. Masuk YouTube lah. Terkenal kau. Macam mana? Tak apa, tak nampak bebek. Tak kena macam Tengok, tunjuk sikit je. Okey, mantap. Patah cepit. Ya. Jenggo cepit sebelah. Sangkut lagi. Iyalah, dah tak boleh ini lah. Jaring kot kan. Jaring hanyut sangkut kat situ. Ada kayu. Tadi awal-awal kau mancing okey lagi. Lagi sap bawah ni. Betul ni. Aku. Wush, gila. Aku main junjut je. Aku cek junjut di tengah ni. Tengok makan.
kumpul. Aku cek je. Tarik. Kumpulnya. Aku cek juga tadi. Ni jenggot. Ni rekam. Nampaknya aku tengah rakam dia tadi. Sorry lah geng. Ni jenggot. Sebabnya pancingnya kasar. Bila ditarik pun kasar. Ini jenggot. Iyalah, ada jenggot dah. Hai. Kasar. Kau cepitlah seluar aku. Aku dah tak tahan dah. Kena cepit je. Dah tak tahan dah. Kena cepit je. Macam tu udangnya. Kan? Tu baru betul udang. Spek kuning kau. Tapi memang tak pernah kecil lah untuk kau. Spek kuningnya ya. Tak ada yang kau dapat kan? Tak pernah nak baby kan? Aku selama kau tarik dia aku tengok kau tak pernah jenggi lah. Sabarlah aku nak lepas. Aku paling sakit. Cepit kuning dah cepit paling sakit. Aku dah kena dah serik lah tadi. Malah aku nak pegang. Bagi dia cepit seluar aku tadi. Ada je udang botol dekat pokok nipah. Padu kat sana. Cepit ni bersih. Kuningnya cepit apa tu? Saiz dia. Marah mah. Aku ingat diorang deh. Kalau kat Tanjung Karang ini dah cepit biru ni biasanya. Ini kat pokok nipah pun ada besar. Kita di Sungai Samak ni. Ya ke? Sungai Sabak Bernam. Samak. Sungai Samak belah mana tempatnya? Bismillah. Di dalam pokok nipah dia menyuruh. Okey guys, selesai memancing udang galah di Sungai Sabak Bernam. Ada hasil sedikit sedikit. Tak berapa nak banyak. Tapi puas hati banyak udang besar-besar guys. Mantap geng. Saiz. Puas hati lah. Pancing ni lagi 2 tak sampai. Pancing apa? Yang bapak aku. Busuk lah geng. Nanti. Dah bawa dah. Guys, terima kasih yang telah menonton YouTube Bangun Terbang. Kita kat sini sudah selesai mancing udang dan siapkan kemas. Jadi nak pulang. Dah pukul 4 petang. Trip air turut malam. Kita orang tak turun. Okey, terima kasih kepada semua yang telah menonton YouTube ini. Jumpa lagi.